Hari ini kita datang lagi ke sungai ni. Ternyata airnya surut dan saya bernasib baik saya menemui lagi buaya ini yang kita rakam di video yang sebelum ni lah. Jadi sahabat, sambil-sambil tu saya nak kongsikan sedikit info kepada sahabat lah bagaimana buaya memburu. Jadi cara buaya memburu adalah dengan menyerang hendak bangsa dia. Ada beberapa kes buaya sangat memanfaatkan tumbuhan sekeliling untuk memburu dengan istilah penyamaran, seperti mana yang sahabat lihat di hadapan anda ini dalam rakaman saya ini. Dia sedang mengendap, cuma saya tak tahu apa yang dia buru ni sebenarnya. Boleh jadi ikan tembakul. Sambil-sambil tu sahabat, saya nak kongsikan lah, sambil kita tengok ataupun tunggu apa lah dia buat ni sebenarnya. Okey, bagi yang menjadikan nelayan sebagai sumber pendapatan maupun untuk diri sendirilah, kadang-kadang kita suka abaikan perkara ni. Teknik buaya memburu tu adalah dengan mangsa menghampiri dia. Jadi kalau jumpa lopak ataupun jalur buaya, mohon hati-hati sahabat-sahabat, kerana nyawa anda jadi taruhan. Dek, kerana kedegilan anda itu sahabat-sahabat, banyak orang diserang buaya di saat nampak tu. Kita tak tahu apa yang diserang tu sebenarnya. Jadi begitulah teknik buaya memburu sahabat. Okey, kita balik pada perkongsian kita. Jadi banyak orang diserang buaya di Sarawak ni, hampir 85% rata-ratanya tak pernah makan daging buaya pun sahabat. Macam mana anda boleh percaya bulat-bulat sedangkan dia tak ada sejarah makan buaya? Jawapan dia senang je sahabat. Elakkan pertembungan antara anda dengan reptilia ini. Itu saja, simple je. Jadi sahabat-sahabat, dia tak ada istilah kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita, dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Lebih kurang seperti itulah sahabat. So macam mana sahabat boleh bersaudara dengan dia? Ada yang mengatakan dia adalah keturunan dia, nenek moyang dia dan sebagainya lah. Macam-macam perkara yang mengarut ni. Jadi macam mana buaya ni mengaku anda adalah saudara dia, sedangkan bagi dia anda adalah makanan dia, dan dia tak memilih-milih makanan dia. Selagi ada makanan tu dekat depan dia, selagi itulah dia akan memburu. Dan dia tak pilih dia manusia ke, dia rusa ke, dia kijang ke, apa yang ada di hadapan dia, dia akan serang. Sedangkan anda adalah makanan dia, macam mana anda boleh menganggap dia saudara anda? Sedangkan teori Charles Darwin tu sendiri pun saya tak percaya. Itu boleh terima akal lagi, sebab anatomi ataupun fizikal perut tu sama dengan manusia. Tapi janganlah ambil bulat-bulat, itu mengarut teori Charles Darwin tu. Apatah lagi buaya. Dari anatomi fizikal pun kita dah jauh berbeza dah. Hari ni kita datang lagi sungai ni. So lama jugalah saya berbual dengan abang APM, guru Jepam kan. So dia ada share dengan saya video buaya bergaduh, perebutan teri-teri lah wilayahan. Jadi air surut, jadi kita nampak lagi buaya yang kita rakam sebelum ni lah. Dia tu memang familiar dekat situ lah. Dan kenapa saya datang ke tempat ni, pasal saya nak, kalau boleh kita nak tengok yang besar tu, yang pernah viral baru-baru ni di Sarawak Edition. Tapi setakat ni saya belum pernah rakam lagi lah yang besar-besar. Kalau yang kita nampak besar tu, yang video saya sebelum ni, dia berada dekat simpang tu. Dekat situ dia ada. Kemudian kita pergi hulu lagi, sebelah hulu lagi, kita akan nampak. So dia ada kawasan jajahan dia lah. Jadi buaya yang sebelah sana tak boleh masuk sebelah sini, yang sebelah sini tak boleh masuk sebelah sana tu. Kita baru selesai merakam sungai yang sama juga berdekatan dengan rumah saya ni. Boleh tahan lah, tapi dia dekat sikit lah kalau nak dibandingkan kalau saya pergi dekat Samariang. Ada lagi beberapa sungai yang kita tak explore lagi sebenarnya. Dan untuk kita terbangkan drone untuk kita melihat keberadaan mereka di sekitar sungai, di sekitar Kuching ni lah. Beberapa video yang viral di Malaysia ni, semua pantai kita ni dah tak selamat sebenarnya bagi saya lah. Mungkin ada beberapa tempat masih lagi ada pengunjung untuk datang ke kawasan tersebut untuk mandi. Lebih-lebih lagi di kawasan laut, di pantai. Saya pun dah lama dah tak mandi ke kawasan pantai ni sebenarnya. Sebab buaya ni, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, sebenarnya pantai yang kita mandi tu berdekatan sebenarnya dengan muara, dan buaya ni pun tinggal di kawasan muara. Sebenarnya buaya muara itu adalah buaya tembaga, buaya air masin. Kita confuse juga dengan spesies ni. Sebenarnya dia adalah spesies Polusus. Ada orang dah tengok, ada yang dah tahu, ada yang belum tengok. Mungkin ada yang terbuka video saya. Jadi saya akan info, setiap kali saya rakam, saya akan info balik benda ni. Saya akan ulang benda yang sama. Kalau kita lihat beberapa video yang tular beberapa tahun ataupun beberapa bulan yang lepas, dan adalah rakaman buaya yang direkam di
prediction sebenarnya. Kemunculan buaya di sekitar pantai Port Dickson bukanlah satu perkara baru kerana ia sememangnya wujud. 28 Julai itulah satu video seekor buaya kelihatan berenang tidak jauh di perairan di bandar Port Dickson berhampiran benteng. Kebanyakan ataupun rata-rata footage yang dirakamkan oleh netizen ni, kalau saya tengok, kebanyakannya seekor je berada di kawasan tersebut. Tetapi apakah tindakan selanjutnya untuk kita mengatasi masalah buaya ni sesat ke tempat pelancongan kita? Yelah, dok penuh-penuh biasa ada kat pantai dengan buaya. Yelah, bila kita dah tahu ada buaya kan, benda yang spesies yang berbahaya. So, keselamatan anak-anak itu yang main semasa kita mancing ni, yang akan terganggu juga kan. So, kalau boleh kita nak biar pastikan benda tu berlaku. Kalau betul benda tu ada dan kita try jauhkan diri daripada tempat semacam ni lah. Setidak-tidaknya kita tangkaplah buaya tu. Sebab kalau saya tengok pada rakaman ataupun hasil rakaman daripada netizen ni, mesti ada seekor dekat pantai tu. Tak ada pun kita rakam buaya tu ada 2 sampai 5 ekor dekat kawasan tu. Jadi apa tindakan kita? Moleknya kita tangkaplah. Itu saja metod dia menjaga keselamatan warga-warga yang datang melancong ke kawasan tersebut ataupun mandi di kawasan tersebut. Kampung tersebut mungkin mereka tahu. Bagi orang luar yang datang ke kawasan tersebut untuk bersantai, chill, mandi dan sebagainya di kawasan tersebut, mungkin sangat berisiko bagi mereka. Mereka bukan tahu apa. Mereka nampak pantai ataupun laut di kawasan tu, dia akan mandi je. Kita pasal buaya sesat ke kawasan laut ataupun berdekatan dengan tempat kita melancong, berkelah dan sebagainya. Di sini saya ada satu report yang terjadi pada Mac 20, 2025 lah. 27 Mac 2025, seorang kelasi berusia 51 tahun maut akibat diserang buaya ketika berenang di Teluk Palu, Sulawesi Tengah pada pagi Khamis. Kejadian ini berlaku pada 27 Mac. Menurut saksi, mangsa sedang berenang berhampiran pantai Talise di kawasan kampung nelayan apabila tiba-tiba diseret buaya ke bawah air pada kira-kira 7.15 pagi. Itu ada bajunya itu di mulutnya itu. Baju hitam. Masih baik kan, sebagian dia sudah telan ini. Tapi kira-kira masih ada ke itu baju itu, Ibu? Maksudku Orangnya? Ya. Sekitar 10 meter lebih lah paling dari korban. Jadi kami sempat teriaki, Pak, buaya, dia terdengar. Berapa posisi dia sementara berenang, dia terdengar. Terus begitu dia mungkin merasa korban ini merasa ada gemercik air ke kepalanya. Begitu dia angkat kepalanya, buaya sudah di depan langsung. Jangan biarkan perkara itu dan jangan anggap remeh benda itulah. Seorang penjala ikan di Kampung Santubong Kuching yang dilaporkan hilang akibat dibaham buaya. Hanya separuh badan mangsa iaitu Selamat Raup 54 tahun dijumpai kira-kira 3 km dari lokasi dia dibaham. Disebabkan itulah saya tidak mandi ke pantai. Dan tambahan pula saya memang tak suka mandi dekat air laut ni sebenarnya. Sebab dia punya garam tu melekat dekat badan tu. Dan selain daripada tu, faktor dia adalah buaya itulah. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, buaya yang kebanyakan footage yang direkam tu, sebenarnya buaya ni dia boleh beradaptasi di kawasan air tawar lah. Buaya spesies Porosus tadi yang saya sebut tadi tu. Dan mereka ni kebanyakannya ditemui ataupun dijumpai di kawasan muara. Dan mereka ni kalau dia mencari makanan, dia akan keluar daripada muara, dia akan pergi ke kawasan laut. Dan termasuk juga pantai, tempat orang berkelah apa semua kan. Jadi musuh utama dia adalah ikan jerung itu sendirilah. Kalau white shark tu, jerung putih dia tak adalah dekat pantai kita ni ataupun dekat laut di Malaysia kita ni. Kebanyakannya mereka ni ditemui di kawasan pantai dekat Afrika lah. Dekat situ banyak, dan ada lagi satu di Australia. Akhir-akhir ini kita lihat banyak netizen rakam buaya di kawasan Santubong sebenarnya. Memang kalau kita naik bot tu memang jauh daripada tempat kita berkelah itu, kawasan pantai tersebut. Tidak mustahil mereka boleh sesat sampai ke kawasan kita. Jadi kalau kita mandi, memang ramailah orang mandi di kawasan pantai kita Santubong ni. Dia happy. Tapi happy-happy kita pun kita kena alert, sentiasa tengok keadaan sekeliling.